Okay, assalamualaikum guys. So hari ni kita nak lari topik sikit. Kita buat 4 tayar pula. Okay, benda simple je lah. Tapi banyak yang orang tak tahu nak tukar bab kenari ni. Memang leceh kenari ni bab. Sangatlah leceh. Tak macam kereta lain, buka je hood kan, kau boleh tukar terus. Kenari tak boleh tak boleh. Kenari kau kena buka semua panel ni. Kan, gitu punya kerja. Kena buka semua panel ni. Empat lampu ni kena buka sekali dengan panel ni. Panel frame ni semua kena buka. Okay, right. Dalam skru je ni, pakai skru plastik je ni, klip ni. Okay, so kita akan buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ada 6. Lepas tu dengan ada klip kat dalam tu. Dah patah dah klip. So sebelum nak buat kerja ni, pastikan kau belilah klip siap-siap. Okay, kan patah pula, mesti cabut kan, nak pasang dah tak boleh tenganga. Okay, right. Ni tengoklah, kalau rajin pun ingat nak try gosok. Tapi ni tengok gayanya macam kat belah dalam. Yang dia punya pudar ni, kereta dah 20 tahun kan. Kereta ni lah, kereta abang muda meniaga kereta ni. Sampai ke hari ni jasa dia banyak. Dia banyak jasa. So nak jual pun sayang. Tengok, betul lah. Nampak kabur ni belah dalam, bukan macam belah luar kabur dia. Tengoklah macam mana. Okay, kita tukar bab dulu. Lampu kecil dengan lampu spotlight. Fog light dia panggil. Dia panggil fog light lah, tapi abang panggil spotlight lah. Okay, right, jom. Skru ni pun kalau yang tak pernah buka, jangan terkejut bila kau pusing macam ni, tak masalah ni. Kau kena tolak dengan jari kau orang kat belakang ni. Nampak? Baru dia naik. So masa-masa pusing, semasa pusing dengan tangan kanan, tangan kiri kau tekan kat belakang, baru dia naik. Nampak? Ni macam ni, macam tu. Okay. Kan 1 jam kau pusing tak naik, dia kena macam tu, kena tolak. Okay, dah buka semua buka semua. Okay, permulaan kau tarik dulu ke bawah ni, dan dekat bawah ni kanan kau tarik dulu. Okay, dia ada renggang macam ni. Okay, dah renggang tu kan. Yang atas ni kau nak cabut pun boleh, kau tak nak cabut pun tak apa. Yang mana susah lekat tu, korang tak payah cabut kan. Kalau dia dah ternaik ni, ternaik macam ni, korang cabut lah. Okay, okay. Dah terangkat dah terangkat macam ni. Nampak? Okay, frame dah buka dah togel lah macam ni. Okay, so korang kena buka. Nak mudah buat keluar lah lampu ni. Kalau malas, kalau rasa muat tangan, sempit tu, buka. Okay, satu je sini. Dua. 1, 2. Yang ni abang punya ni dah patah punya lampu dia. Okay, jadi 2. 1, 2. 1, 2. Okay, ni pakai nut 10 ni. Okay, right.
Okey, alright. Dia ada satu lagi, ada 4. Kat bawah bumper ni. Okey, bawah bumper ni satu, itu satu. Ini kena pakai soket lah. Memang kerja gila tu. Tukar bab lampu pun macam ni gaya. Okey, right, jom kita buka. Okay, right, so kita dah buka 4-4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 2 atas, 2 bawah. Okay. So korang dah tarik je ke depan je. Okay, tak payah cabut terus tak apa. Kecuali kalau nak mudah cabut terus lah. Okay. Okay, untuk mentol lampu senja, orang panggil lampu senja, dim light. Dim light je kat sini. Ni kat situ. Ni dim light dia. Okey. Kena tekanlah picit soket ni dan tarik. Okey, untuk tukar dim light dia. Untuk tukar fog light yang ni, kau kena buka 4 skru ni. Kalau fog light kena buka lah lampu ni, cabut keluar terus. Sama juga dengan mentol besar pun. Mentol besar pun kat belakang tu. Okey. Memang kena bawa keluar lampu terus. Kalau lampu senja ni boleh pakai tarik ke depan sikit je. Okey. Right. So kita dah cabut soket ni. Okey. Soket ni memang keras gila ni. Dia punya tuas ni. Nak picit dengan jari tak boleh. Ni kau guna apa? Spanner tu kau tekan. Okey. Spanner tu kau tekan dan tangan kiri kau tarik. Okey. Alright. Yang ni nak buka dia kau kena pusing. Nampak? Okey, sudah boleh keluar. Okey. Jadi dia pakai T berapa ni? T5 T5 ni. Okey, ni kita cari ada tak. Kita dah tukar bab baru. Okey, cabut je. Yang ni cabut je, cabut. Untuk akak-akak, acik-acik yang tak tahu tu, mentol ni dia kita tarik je. Okey, kita tarik je. Dia bukan pusing dia tertarik je. Okey. So kita pasang lah, test. Okey, so kita test macam ni je. Okey, nak tengok menyala tak. Kalau tak menyala tu mentol baru ada something wrong lah dengan wayar. Okey, right. Okey, right. So dah menyala yang ni memang tak terbakar. Yang ni terbakar. Okey, dah menyala Okey, right. So kita pasang balik lah. Masuk dan pulas je. Okey, right. Kita dah pasang balik dah masukkan kat tempat dia Okey, masuk dan pusing ke kiri. Nak buka, pusing ke kanan. Lawan jam. Nak masuk, pusing ke kiri. Okey, so nanti kita masukkan soket dia. Okey, right. Abang tak boleh nak tunjuk semua sebab tak ada yang kepala punya kamera ni. Okey, right. Ni cocok je, tak ada hal. Okey, untuk yang ni sebelah kanan ni sebab bumper abang ni dia boleh ikat lagi. Yang sebelah tu dah loose. So kita kena buka dekat fender ni untuk londehkan bumper ni sikit. Baru kita boleh buka. Okey, tak boleh nak tekan. Right. Banyak kerja lah. Okey, skru kat bawah fender ni. Okey, kat bawah ni. Kat dalam ni ada skru. Okey. Right. Okay, alright. So kita malas nak cabut keluar terus kan. Terus biarlah kita gantung macam ni. Okay, so kita akan buka dua skru ni untuk tukar fog light ni.
okey, lampu spotlight dia. Okey, right. Pakai mata bintang mata bunga. Dah buka skru kecil so cover ni kita tolak je. Kita buka cover dia. Okey, macam tu nampak. Ada soket dia. Kita kena cabut lah soket ni. Okey. Soket ni picit juga ni. Picit ke tarik je. Okey. Kita tengoklah. Okey. Ni rasanya H1 ni kalau macam ni. Nanti kita tengok yang kita dah beli mentol. Betul ni kita cari H1. Tak ada picit apa-apa kita tarik je. Okey, right. Buat dia kat dalam tu macam tu. Dia ada clip dia. Tarik je. Okey. Okey, right. So untuk buka keluarkan mentol dia. Nampak ni. Yang besi ni. Yang besi ni kita kena keluarkan daripada longkang dia. Dia ada longkang kat situ. Nampak ada longkang. Longkang stopper dia. Mula kita tekan je. Kita tekan ke belakang. Nampak? Okey. Kita tekan ke belakang. Dia dah terangkat. Kita tolak je ke tepi. Ke belakang. So mentol pun dah terkeluar. Nampak? Mentol dah terkeluar lah. Okay. So mentol ni memang H1 ni memang mentol H1. Original lagi mentol semua ni. Tak pernah tukar 20 tahun. Bankrupt lagi kilang. 20 tahun tak tukar. H1 ke H3 ni? H3 kot. Lupa lah. Kan silap beli lah. H3 sorry, kan H1 H3. H3. Sorry H3 H1 pula. Mandai lah bang H1. Kat belakang ni pada chop H3 ni. H3 ni berapa ni dia punya volt dia. Osram 1255W 55W yang kita beli ni sama juga 55W. ok, right. Ni brand tak ada brand beli. Tahulah terang ke tidak. Janji nyala dah lah. Jom kita pasang. Okay, nak pasang dia, korang tengok dia ada longkang kat bawah tu. Longkang dia. Tu. Ni longkang dia. Ni nampak. Dia ada atas bawah. Tak boleh nak tunjuk. Tak nampak. Dekat atas ni pun ada longkang yang sama juga. Okey, sebab tu dia ciptakan kepala dia ni berlekuk je ni. Ni. Untuk masukkan kat longkang tu. Cumanya salah satu longkang akan petak, salah satu longkang akan bujur lah. So yang petak tu nampak, yang petak yang bawah so yang ni. Okey, so kita masukkan ni. Okey, macam tu. Okey, korang tekan dan korang lock balik lah. Okey, alright. Satu tangan ni susah buat kerja. Kalau ada kepala punya senang sikit. Okey, tak apalah nanti. Jangan abang kunci dulu. Alright. So kita masuk kita angkat stopper je balik stopper balik.
yang apa, wayar dia ni mesti kat tengah-tengah Jangan kat bawah kan tak boleh nak ni dia terkepit. Okey, tak boleh atas ni juga. Terkepit juga. Dia mesti kat tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Okey, so yang ni kau cocok lah balik. Okey, cocok balik. Dekat dia punya ni masukkan kat situ. Okey, right. Cocok dulu lepas kita try. Right. Ada ya. Pasang balik. Seksa. Memang seksa. Pro 2. Seksa owner nak buka lampu. Tukar lampu, tukar mentol. Tukar lampu je lah juga seksa. Tukar mentol lampu seksa. Kalau proton ke apa ke kan, sekejap je. Tak sampai 10 minit satu mentol. Semua mentol, 4 mentol sampai 10 minit boleh siap. Ini 1 jam boleh melayan. Sampai ke bumper pun nak kena ni. Nak kena buka screw fender. Kau bayangkan lah berapa peritnya nak menukar mentol. Okey, dekat bumper pula. Pun dah nak patah Semua dah patah. Kita try tukar tengok. Semua patah habis. Seperti ini. Boleh masuk tak? Ngam tak? Kita try dulu. Langkah kereta habis sedikit dah. Sekejap, saya nak buat kerja. Ayah nak buat apa ke kereta tu? Nak repair? Buat apa? Buat apa nak repair? Ayah nak buat apa nak tutup balik? Dah habis repair? Kita tak rapat. Ayah, ada ini hijau punggung ya. Ada nampak punggung ya, hijau cari. Punggung? Hijau punggung. Adik buat apa?
Yang musik. Okay, so kita dah siap pasang Siap pasang, kita dah pasang balik klip baru dekat frame lampu tu tadi. Okay. Apa ni, so semua dah okey lah. Okay. Macam tu je lah cara dia. Memang pitam juga lah nak membuatnya. Kalau asyik kerap apa terbakar lampu mentol ni, memang pening juga lah nak menukar dia. Kalau berbelas tahun sekali okey lah kan. Ni bulan puasa pula membuatnya. Memang boleh membuka puasa jadinya. Terbatal puasa. Okay, right. So harap bermanfaat lah. Inilah cara untuk tukar bab bab headlight Pro 2 Kelisa. Sama je, Aerosport ke bukan Aerosport ke, sama je. Dah pakai muka RS pun sama je. Memang kena buka frame ni juga, kena ronggarkan bumper dulu. Okay, right. Harap bermanfaat lah. Assalamualaikum. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Bye.